Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Buah pepaya tiada berduri, tumbuh bersama pohon melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Afina binti Muhammad Firdaus dan berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik sekolah kebangsaan Sungai Kecil yang terletak di daerah seberang Perai Selatan Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 4009. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku. Dalam video ini, saya amat teruja untuk berkongsi tentang semua novel yang ditulis oleh penulis kegemaran saya, Syuhada Safian, berjudul Ye Amani dan Berani. Tak kenal maka tak cinta. Ayo dengarkan bicara buku saya. Novel yang ditulis oleh Syuhada Safian seringkali mempunyai nilai murni dan pengajaran yang boleh dijadikan teladan dan pelajaran dalam kehidupan seharian. Novel ini dapat menjadikan kita lebih berani berhadapan dengan cabaran dan halangan. Novel hasil terbitan Anak Musim telah diterbit pada tahun 2018 dengan harga RM10.90. Harganya adalah mampu milik dan pembajikan. Novel ini mengandungi 79 muka surat. Ilustrasi dalam gambar bagi setiap bab dan muka depannya berwarna-warni dan amat menarik minat pembaca. Penggunaan bahasa novel ini adalah mudah dan dekat dengan jiwa kanak-kanak. Novel ini mempunyai 4 cerpen di mana watak utamanya adalah seorang kanak-kanak kecil yang bernama Amani. Amani seorang kanak-kanak yang sering merasa malu dan rendah diri kerana rakan-rakan sekelasnya. Dengan kehadiran dua sahabat imajinasinya, Balqis dan Yasmin, mereka berjaya mengubah persepsi Amani bahawa setiap cabaran dihadapi dengan berani. Amani berjaya bahawa watak sampingan puteri kurma dengan baik sehingga mendapat pujian dari penonton. Balqis dan Yasmin telah mengubah persepsi Amani dengan memberi buku kelebihan buah kurma. Selain itu, pada hari sukar Amani akan berlumba lari dengan Sarah. Amani takut dipersalahkan jika kalah dalam pertandingan tersebut. Tetapi Balqis dan Yasmin telah menegur Amani supaya berusaha dahulu sebelum mengalah. Allah suka pada hambanya yang berusaha. Pada akhirnya, Amani menerima anugerah tokoh suka sekolah. Kesimpulannya, novel ini banyak mengajar saya melakukan setiap perkara dengan hati yang terbuka dan bersungguh-sungguh. Kita boleh menjadi yang terbaik. Saya amat menyarankan rakan-rakan saya membaca novel ini dan menjadi berani seperti Amani. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.